Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Hafiz. Nombor matrik 10DAT23F1032, merupakan host anda pada kali ini. Hai, nama saya Sofiani binti Abdullah. Nombor matrik 10DAT23F1030 dan saya adalah speaker 1. Hai, nama saya Prita, anak perempuan Karuna Karen, dan nombor matrik saya 10DAT23F1026 dan saya merupakan speaker 2. Hai, nama saya Arti Pragas. Nama matrik saya 10DAT23F1014. Saya speaker yang ketiga. Expect from these guys. Jamie is smart. He doesn't have as much cash to work with since he bought Bear. Lloyd's a superstar. Goldman's the smartest shop on the block, and just because I used to be his boss, it doesn't mean he's gonna listen to me. John Mack used to run around the floor screaming, "There's blood in the water, let's go kill someone." He's a fighter. Thane is my number 2 at Goldman. He's selfish. He's a pragmatist. He knows if Lehman goes, Merrill's next. Vikram Pandit is the new guy at Citigroup. No one knows if he's running Citi or if Citi's running him. Hai semua, selamat datang ke Finance Unplugged, tempat kita borak santai pasal artikel sebalik dunia kewangan. Dalam episod kali ini, kita akan cakap pasal filem Too Big to Fail yang tunjuk macam mana krisis kewangan tahun 2008 hampir buat ekonomi dunia lumpuh. So, apa jadi bila etika hilang dalam dunia kewangan? Jom kita kupas sama-sama. Jadi, dalam filem Too Big to Fail, kita dapat tengok macam mana Henry Paulson, setiausaha pembendaharaan Amerika Syarikat, dan pegawai kerajaan lain cuba kawal krisis kewangan tahun 2008 tu. Diorang terpaksa buat keputusan besar yang betul-betul uji etika, kepimpinan dan tanggungjawab pada masyarakat. Jadi, jom kita bincang isu utama dalam filem ni dan apa pengajaran yang kita boleh ambil sebagai bakal accountant profesional. Jadi semua, untuk soalan pertama, apa sebenarnya isu utama atau dilema etika yang kita boleh nampak dalam filem ni? Okey, so pada pandangan saya, dilema yang paling besar ada pada movie ni ialah sama ada nak selamatkan bank-bank besar ataupun biarkan bank-bank tu bankrupt. So Henry Paulson ni dia kena pilih lah antara guna duit untuk membayar cukai ataupun untuk biarkan mereka tanggung sendiri akibat dari ketamakan mereka sendiri. Dua-dua pilihan ni adalah memberi risiko etika yang besar kepada Henry Paulson dan juga untuk bank-bank besar. Ya, dan ia juga menunjukkan konflik antara tugas awam dan kepentingan swasta. Walaupun kerajaan mahu melindungi ekonomi, kebanyakan bankir dalam filem itu hanya mengambil berat tentang firma dan bonus mereka. Sistem itu memberi ganjaran kepada ketamakan dan bukankan tanggungjawab. Menarik itu. Jadi, macam mana kelemahan etika dan kurangnya skeptisism profesional buat keadaan jadi lebih teruk? Dalam filem itu, kita boleh nampak agensi penarafan dan juru audit macam tak betul-betul semak apa yang berlaku. Diorang bagi rating tinggi kat security gadai janji yang sebenarnya berisiko tinggi. Kira macam percaya bulat-bulat je tanpa soal. Itulah tunjuknya kurang sikap spektikal sebagai profesional. Baik, jadi soalan ketiga, bayangkan kalau korang auditor untuk Lehman Brothers masa tu, apa korang akan buat? So saya akan guna skeptism profesional dengan lebih tegas dan persoalkan penggunaan report 105 yang digunakan untuk sembunyi semua hutang. Sebagai auditor, saya akan minta pendedahan penuh dan menilai sama ada transaksi itu patuh tak pada piawaian perakaunan.
Saya akan menerapkan keraguan profesional yang kuat dan mencabar penggunaan syarikat Repo 105 yang digunakan untuk menyembunyikan hutang. Sebagai juru audit, saya memerlukan pendedahan penuh dan menilai sama ada transaksi tersebut benar-benar memenuhi piawaian perakaunan. Saya pun setuju kalau saya jadi auditor masa tu. Saya akan pastikan penilaian aset garai janji dibuat dengan cara yang telus dan semua isu yang mencurigakan saya akan laporkan pada jawatan kuasa audit. Sebagai auditor yang beretika, tanggungjawab kita bukan nak jaga hati pengurusan, tapi nak jaga kepercayaan orang ramai. Menarik jawapan tu. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan keempat. Jadi, nilai etika apa yang penting untuk elak benda macam ni jadi lagi? Saya akan menambah accountability dan ketelusan. Pemimpin harus sentiasa jujur tentang risiko dan keputusan. Tanpa nilai tersebut, kepercayaan terhadap sistem kewangan akan runtuh. Sama ada seperti dalam filem. Baik. Untuk soalan kelima, banker dalam filem tu lebih fokus pada untung daripada orang ramai. Apa maksudnya dari segi etika korporat? Bagi saya, tunjuk yang diorang tak ada tanggungjawab moral langsung. Dalam mesyuarat itu pun, semua sibuk fikir macam mana nak selamatkan syarikat masing-masing. Tak ada pun yang fikir pasal orang yang hilang rumah. Duit jadi lebih penting daripada manusia. Kalau kita tengok masalah yang ditunjuk dalam Too Big to Fail sebenarnya sama macam skandal sebenar kat dunia ni. Macam Lehman Brothers dan Enron, dua-dua kes ni berlaku sebab tamak, manipulasi laporan kewangan dan kurangnya etika profesional. Ya, dan bila accountant, auditor atau pihak pengurusan abaikan nilai integriti dan tanggungjawab, kesannya bukan kecil. Ramai hilang kerja, pelabur rugi dan kepercayaan terhadap sistem kewangan terus jatuh. Jadi, filem ini bukan sekadar cerita lama, tapi peringatan untuk kita semua. Etika dalam profesional ini bukan teori, tapi realiti yang boleh tentukan runtuh atau kukuhnya ekonomi. Baik, dan untuk soalan terakhir. Jadi, bagi korang, krisis ni lebih disebabkan oleh ketamakan atau kelemahan kawalan? Saya rasa ketamakan merupakan punca utama dalam filem ini. So dalam filem ini, banker sanggup ambil risiko gila-gila semata untuk dapat bonus besar tanpa fikir kesan jangka masa panjang yang akan berlaku pada ekonomi dan juga pada mereka sendiri. Saya akan katakan tamak adalah punca utama dalam filem ini. Filem ini menunjukkan bagaimana juru bank mengambil risiko melalui untuk memperoleh bonus dan keuntungan yang lebih tinggi tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Filem ni juga bukan sekadar sejarah, tapi satu peringatan. Bila nilai etika diabaikan, sistem yang paling kuat pun boleh runtuh. Sebagai bakal accountant dan juru audit, tanggungjawab kita ialah untuk kekalkan integriti, accountability dan sikap skeptikal. Betul. Kerja kita ada kesan pada orang lain. Contohnya seperti simpanan wang, pekerjaan dan juga masa depan mereka. Etika bukan sekadar ikut peraturan, tapi tentang buat benda yang betul walaupun tak ada siapa nampak. Dan itulah bagaimana kita nak jadi auditor atau accountant yang betul, iaitu perlu beretika. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan terima kasih juga kepada pendengar yang menjadi seminar kami. Sampai jumpa lagi. Ingat, etika bina kepercayaan dan kepercayaan bina kestabilan.